Korang jangan beli Kris 125 Fi ni selagi korang tak tahu 5 benda yang aku nak share. Yang pertama, minyak dia memang jimat gila geng. Biasa aku bawa motor besar, aku bawa motor Kris 125 Fi ni RM10 lah. Dah penuh dah minyak ni. Minyak hijau tau, bukan minyak kuning. Walaupun dia cc 125cc, tapi pickup dia memang tak mengecewakan lah. Kalau macam korang nampak ni, dia punya pickup dia memang sur bosku kalau kau naik seorang. Yang ketiga, dia punya suspension belakang ni agak lembut sikit lah. Tadi aku dah test, aku try dekat highway KBE. So far kalau suspension belakang ni memang dia agak lembut sikit lah. Kalau nak jalan jauh ataupun korang lalu jalan berbukit, memang terasa lah dia punya bumping tu. Yang keempat, seat dia ni memang selesa. Tapi kalau korang dah lama hantar motor ni, memang rasa kebas dekat korang punya punggung. So disarankan untuk pakai cover seat, lembutkan korang punya punggung, untuk support korang punya punggung lah. Walaupun dia ada lekuk macam ni. Yang kelima adalah dia punya servis. Servis dia memang sangat-sangat senang ataupun sangat-sangat rendah lah korang nak jaga. Bawah RM50 je korang just nak servis untuk Moderna Kris 125. So korang rasa berbaloi tak untuk korang beli Kris 125 ni? Cuba korang komen dekat bawah. Benda apa lagi yang korang nak tahu pasal Kris 125 ni?